Di manakah istana iblis ataupun di manakah istana syaitan? Dalil bahawa arash iblis di atas laut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Katanya, fa iblisu la'anahullah hayyun al-an muzarun ila yaumil qiyamah binassil Quran. Iblis, laknat Allah ke atas dia, masih hidup sekarang, diberi penangguhan hingga kepada hari kiamat. Walahu arsyun ala wajhil bahr, dan dia memiliki arash singgasana di atas permukaan laut. Wa huwa jalisun alaih, dan dia duduk di atasnya. Wa yab'athu sarayahu, dan dia menghantar kuncu-kuncunya. Wa yalquna bainan nas syarra wal fitan, yang menyebarkan keburukan dan fitnah di kalangan manusia. Apa tujuan syaitan ni tuan-tuan? Iblis ini, dia menghantar kuncu-kuncunya daripada kalangan syaitan yang menyebarkan keburukan dan fitnah di kalangan manusia. Tugas iblis dan juga syaitan kepada manusia, apa dia? Menyebarkan keburukan dan juga fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa qad qala Allah taala inna qada syaitani kana dha'ifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu muslihat syaitan adalah lemah bagi para walinya. Jadi ini di antara ayat yang boleh kita bacakan ketika berhadapan dengan pesakit yang kerasukan ataupun yang sedang meracau dan sebagainya, boleh dibacakan ayat ini kepada mereka. Wa kana ismuhu qabla ma'siyatil 'azimah Azazil, dan nama sebenar iblis sebelum dia melakukan kederhakaan yang besar kepada Allah, nama dia adalah Azazil. Qala an-Naqash wa kunyatuhu Abu Kurdus. Di antara kunyah dia, gelaran dia adalah Abu Kurdus. Itu iblis. Sebelum dia derhaka kepada Allah, iblis itu nama dia apa? Nama dia adalah Azazil. Dan kunyah dia ataupun gelaran dia adalah Abu Kurdus. Walihadha lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Sayyad. Kerana inilah ketika Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, ma tara. Ini berlaku apabila satu hari di zaman Nabi SAW, Nabi dengar ada seorang budak Yahudi yang tinggal di Madinah ini. Dia ini sangat masyhur mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka apabila Nabi jumpa Ibnu Sayyad ini, Nabi tanya kepada dia, ma tara, apa yang kamu lihat wahai Ibnu Sayyad? Maka kata Ibnu Sayyad, ara arsyan alal ma', aku sedang melihat sebuah singgasana di atas air. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsa falan ta'dua qadrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sudahlah, kamu tidak boleh melangkaui kemampuan kamu. Sebab itu kita tuan-tuan, kita tak boleh tahu perkara yang gaib. Tak boleh tahu. Sebab itu sehingga Nabi sebut, iqsa falan ta'dua qadrak. Sudahlah kamu tidak boleh melangkau kemampuan kamu. Jadi baginda tahu bahawa kasyaf yang sedang dia miliki adalah kasyaf yang berunsur syaitan. Mustamaddatun min iblis alladhi huwa yushahid arsyahu alal bahr. Diambil daripada iblis, dan Ibnu Sayyad lihat arasnya di atas laut. Apa yang berlaku kepada Ibnu Sayyad itu adalah kasyaf yang berunsur syaitan, diambil daripada iblis, dan apa yang Ibnu Sayyad lihat adalah arash iblis di atas laut. Kata Nabi SAW, kamu tidak boleh meningkatkan harga diri kamu yang keji, buruk lagi hina, kata Nabi SAW. Maka inilah di antara tuan-tuan pada hari ini, ramai di antara perawat-perawat ini yang mengaku boleh nampak benda gaib lah, tahu benda gaib lah, boleh tengok dengan nama, boleh tengok dengan gambar dan sebagainya. Inilah perbuatan-perbuatan seperti Ibnu Sayyad.